Tapi ada satu kesulitan pula dalam pilihan raya itu, pihak orang Cina, guru-guru, sekolah-sekolah Cina semua, dia mau kita ini gunakan bahasa Cina, Mandarin, sebagai satu daripada bahasa rasmi dalam negeri kita ini. Saya kata, ini perkara ini macam kau tunjuk senapang di kepala kita sekarang ni. Jadi kalau kita tak terima, kau nak tarik diri. Jadi berpecahlah MCA dengan UMNO. Saya kata, kau ingat baik-baik, belum kita adakan pilihan raya, kita telah buat satu manifesto yang semua Cina di sini bersetuju, iaitu nak gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bagi kebebasan kepada orang Cina menggunakan bahasa dia, sekolah dia dan sebagainya. Ini yang kau datang ni nak tunjuk pistol kepala saya, aku tembaklah tengok. Jadi dia tarik balik apa yang dia tentangkan kepada saya itu. Jadi MCA semua support lah.